Aku dah pening kepala guys. Aku tak tahu nak buat apa dah guys. Kenapa video AI team tu makin berkurangan guys? Engkau sama tak macam aku? Asyik tengok video AI team setiap hari. Menunggu jam pukul berapa. Aduh, alamak. Hai, makin lama pula nak menunggu video seterusnya guys. Apa perasaan korang guys? Apa perasaan korang guys? Korang bagi tahu aku. Apa perasaan korang? Sama tak macam aku? Dia jadi macam mati kutu guys. Tak tahu nak buat apa. Nak kata nak tengok video-video lain tak ada yang menarik guys. Video-video lain, channel-channel lain tu macam banyak plan je pula. Aku tak sebut lah mana-mana tapi banyak yang video-video kan. Kebanyakannya banyak plan-plan. Minta maaf lah. Tapi aku tak minat. Tapi AI team ni aku tahu ramai korang minat kan. Kalau minat anggap. Bagus. Tapi tak apa guys, walaupun video AI team Alif Irfan tu tak selalu dipost dah sekarang. Mungkin sebab Alif Irfan ni makin berkembang guys. Makin banyak job, makin menjadi pelakon lah, itulah ini, keluarkan produk. Tahniah buat Alif Irfan dan team. Kami ni penonton setia. Apa aku cakap? Kami tetap setia menonton video-video korang yang menggembirakan. Biasalah AI team ni kan YouTuber orang kata paling besar lah kat Malaysia ni, boleh dikatakan lah. Jadi mestilah ramai yang menantikan video-video mereka. Dan ramai penonton-penonton kat luar sana nakkan video kan. Tipulah kalau korang tak nak. Jadi dekat sini aku nak cakap lah, sambil aku makan-makan ni, aku makan Swiss roll ni, snack ni, aku tengah fikir lah, cukup tak korang rasa video-video daripada talent tu? Kan kita ada AI Harry, AI Harzan. AI Harzan tu yang best tu guys. Hari tu dia buat hal kelakar betul lah, yang video pendek tu guys kan. Video berapa saat tu pun tetap view dia berapa ratus ribu guys. Tahniah buat AI Harzan. Korang yang suka mengata-ngata tu, korang jangan nak mengata sangat. Sekurangnya tengok Harzan tu, dia ada job sana sini, tapi tetap dia post juga video. 4 video tu dapat guys. Jadi jangan nak kita nak mengata-ngata tak baik. Kau tengok video dia yang terbaru tu, yang dia buat orang semua menangis guys. Sebab guys, aku pun sedih kan. Sebab dia menceritakan cerita sebenar macam short film dah guys. Dia baru masuk je guys AI team, tapi dah boleh buat video macam short film sendiri, sorang-sorang dia je guys. Tanpa bantuan ramai pelakon. Dia boleh buat sendiri. Tahniah buat AI Harzan. Kalau aku jumpa depan kau, aku dah bagi dah kau kek coklat ni. Tapi apakan daya kita ni, bagai langit dan bumi, jauh berbeza. Dia kan artis guys, tapi kita boleh doakan dari jauh guys untuk Harzan, untuk Alif Irfan dan tim. Untuk haters diorang pun kita doakan lah guys, semoga dilembutkan hati kan. Lembutkan hati mereka, jangan asyik mengutuk saja. Nampak tak ramai orang yang menantikan video-video AI team. Sebab satu yang bagusnya, AI team ni dia menjaga pemakaian talent. Dan ada jarak dia. Ada orang kata apa, baguslah perubahan. Lagi-lagi pun sekarang AI team pun dah banyak mencuba perkara baru, seperti membuat sis dua bros. Jadi ada laki dan laki, perempuan dan perempuan. Setengah tim lain, bukan tim lain lah, setengah YouTuber lain kan ada yang suka tak menjaga batas kan. Jadi tak baik guys. Jadi kat sini aku tengok baguslah usaha Alif Irfan buat ni. Satu yang baik, yang patut kita puji. Dan kita doakan semoga apa yang mereka buat, seperti perfume yang dikeluarkan tu, sale-nya melonjak naik. Dan berjaya lah dunia akhirat buat Alif dan Bella juga. Buat Bella pun kuatkan semangat. Semoga Bella ni janganlah dengar apa kata orang, biarkan saja. Asalkan kita berjaya di atas. Betul tak guys? Jom kita bagi kata-kata semangat untuk Bella juga, untuk Alif, untuk post banyak lagi video. Biarkan haters makcik-makcik bawang tu guys. Kan guys? Jadi buat korang yang selalu sokong AI team, korang cuba komen kat bawah. Siapakah talent favourite korang? And sejak tahun bila korang start tengok AI team? Dan apakah sebab korang kekal tengok AI team sampai sekarang?
Sebab ada setengah orang cakap diorang tengok AI team sebab Alif, dari zaman short film, dari zaman video pendek kan. Tapi ada juga yang cakap diorang hanya tengok AI team sebab ada AI Hazan, sebab ada AI Daus kan. Ada juga yang cakap kerana diorang minat talent-talent yang dibina oleh AI sendiri, seperti AI Harry kan. Aku pun minat juga Harry dan Hazan. Untuk aku ada tengok juga video diorang sebelum Hazan semua pun aku support. Tapi dalam masa sama lagi meriah lah bila ada ramai-ramai lagi macam Hazan, Noah, Daus, Rif kan. Semua ni orang-orang yang ramai penyokongnya dan positif lah impactnya. Jadi kita janganlah pilih-pilih bulu. Janganlah kita kata ini dah ada nama, ini tak ada nama. Jangan. Asalkan mereka menghiburkan kita dengan cara yang baik, jadi apalah salahnya kan guys. Buat korang semua yang tengok video ni, thank you. Jangan lupa like and subscribe. Kalau korang suka video-video aku korang nak tengok banyak lagi, korang subscribe dulu. Dan kalau korang nak tengok konten yang lain, sisi aku yang lain di TikTok. Di TikTok Topeng Pening. Korang je tak payah jarak Korang tulis Topeng TOPENG PENING Topeng Pening. Korang follow aku kat situ, banyak video aku akan post kat situ. And bagi aku, Ali Irfan ni dia post ke, dia tak post ke, kita tetap support dia. Jom kita tengok balik video-video lama dia orang. Sambil-sambil bosan-bosan, aku tahu korang bosan ni. Sambil-sambil duduk, tak tahu buat apa. Sambil makan asam pedas macam aku. Lapar-lapar makan asam pedas. Lepas tu, fikir nak tengok apa sambil makan. Mesti nak tengok something. Bosan-bosan. Jadi korang tengoklah video-video aku ke. Banyak video aku sebelum ni. Korang tengoklah. Kalau korang tak nak tengok video aku, korang tengok video lama-lama Ali Irfan and team. Okay. Yang penting korang support aku kat TikTok and support aku kat YouTube pun aku dah alhamdulillah. Thank you guys. Jangan lupa jaga diri, jaga iman, jaga mata, and Assalamualaikum. Jangan lupa like and subscribe. Bye.